Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan analisis, izinkan saya memperkenalkan pelukis karya ini. Nama penuh beliau ialah Abdul Latif Mohidin. Lahir pada 20 Ogos 1941 di Lenggeng, Negeri Sembilan. Beliau terkenal dalam bidang seni lukis dan penulisan puisi, dan aliran karya beliau adalah ekspresionisme serta seni moden dengan identiti tempatan. Latif Mohidin menuntut di Akademik Seni Halus Berlin di Jerman pada awal 1960-an yang banyak mempengaruhi gaya moden beliau. Beliau terkenal dengan karya seperti Halimah, Pogo-Pogo dan sebagainya yang menggabungkan unsur alam, identiti tempatan dan gaya moden barat. Selain itu, beliau juga seorang penyair. Beliau dianggap antara tokoh penting dalam seni moden Malaysia kerana sumbangannya membina identiti seni visual tempatan. Okey, baiklah. Karya yang akan saya analisis ialah Halimah yang dihasilkan pada tahun 1962. Karya ini adalah contoh seni figuratif moden Malaysia yang menonjolkan gabungan unsur moden dengan identiti tempatan. Okey, jadi untuk analisis ini saya akan menggunakan teori pengalaman pelbagai oleh Edmund Burke Feldman yang mempunyai 4 langkah, iaitu yang pertama deskripsi, yang kedua analisis, yang ketiga interpretasi dan yang keempat adalah penilaian. Okey, dalam karya Halimah ni apa yang saya lihat, dia mempunyai figura utama, iaitu seorang wanita Melayu yang duduk dengan keadaan yang tenang. Okey, kalau kita tengok dalam lukisan, beliau memakai pakaian sederhana dan sopan, wajahnya tidak tersenyum dan tidak juga kelihatan sedih. Okey, jadi ekspresi dia seolah-olah dia sedang berfikir atau termenung jauh macam tu. Okey, jadi figura wanita ni dia berada di tengah-tengah kanvas itulah, dan dia menjadikan ianya adalah satu titik fokus utama. Okey, jadi kita tengok pada latar belakang dalam lukisan ni, latar belakang dia bersifat abstrak, tak ada perabot atau landscape yang nyata. Jadi dia menghasilkan suasana yang sunyi, introspektif. Okey, seterusnya saya melihat karya ini, saya merasakan wanita ini sedang memikirkan sesuatu yang penting, mungkin hal peribadi ataupun sosial, kerana ekspresi dia sangat serius tapi dalam keadaan yang tenang. Okey, dalam karya ni, dalam karya Halimah ni, saya melihat Latif Mohidin dia menggunakan warna-warna yang lembut, seakan-akan tona bumi seperti hijau, coklat dan kelabu. Okey, bila saya melihat warna ni, sebenarnya dia memberi kesan yang tenang, matang dan introspektif. Okey, sebab kontras warna antara figura dan latar tu, dia menegaskan subjek utama, iaitu figura wanita tu. Okey, jadi figura wanita tu dia kelihatan menonjol walaupun tak ada warna terang pun yang digunakan dalam lukisan ini. Okey, dan seterusnya dari segi garisan dan bentuk lah. Okey, figura wanita ni dia dilukis dengan garisan yang jelas dan bentuk yang naturalistik. Okey, jadi manakala latarnya dia menggunakan sapuan berus bebas dan kabur. Okey, jadi ini menunjukkan kontras antara dunia nyata, iaitu figura, dan dunia emosi dan pemikiran ni, latar belakang ni seimbang. Okey, dari segi komposisi pula, okey, saya lihat wanita ni dia berada di tengah-tengah komposisi. Dia menjadikan ada ruang lah dekat dalam lukisan, dalam karya inilah. Jadi kat situ figura wanita ni adalah dia menjadi pusat pemerhatian. Jadi ruang kosong di sekeliling figura ni dia memberi kesan yang sunyi dan isolasi. Jadi ruang negatif ini membolehkan saya yang melihat atau penonton yang melihat merasakan suasana introspektif tu yang ingin disampaikan oleh Latif Mohidin ni sebagai pelukis karya lah.
Okey, seterusnya karya ini, apa yang saya boleh tafsir lah dalam karya ini, dia adalah sebagai satu simbol identiti seorang wanita Melayu pada era awal kemerdekaan, di mana wajah tenang dan serius tu dia menunjukkan kekuatan dari dalaman. Jadi latar kabur di latar kabur tu dia melambangkan dunia dalaman atau pemikiran wanita. Seolah-olah beliau sedang merenung kehidupan dan masa depan. Okey, seterusnya karya ini dia menunjukkan bahawa wanita bukan sekadar objek hiasan tetapi individu dengan fikiran dan identiti sendiri. Okey, contoh dia apa? Bila saya melihat ni, saya merasakan kedalaman emosi dan ketenangan tu walaupun tak ada ekspresi atau dramatik yang ditunjukkan, tapi saya rasa sebagai penonton lah, kita rasa ada emosi ketenangan dalam karya ini. Okey, dari segi penilaian pula, saya melihat kekuatan karya ini dia terletak pada kesederhanaannya. Di mana karya ni adalah karya yang tenang, yang sangat sederhana. Okey, dia tak banyak objek pun, tapi dia tetap memberi kesan emosi yang mendalam. Itu yang saya lihat lah. Jadi dari segi warna, garisan dan komposisi ni digunakan secara sangat harmoni. Okey, karya ini juga relevan dari segi sejarah dan identiti seni Malaysia. Okey, contoh dia melalui karya ini saya dapat memahami bagaimana seorang pelukis ni, Latif Muhyiddin ni, dia mengangkat imej wanita tu sebagai individu yang bermaruah dan beridentiti. Okey, jadi secara peribadi apa yang saya nak katakan, karya Halimah ini dia memberi kesan emosi yang sangat mendalam lah pada saya. Apabila saya melihat figura wanita ni, saya teringat kepada wanita-wanita di sekeliling saya dan adik-beradik saya, dan wanita-wanita di Malaysia ni lah, di mana saya nampak ada sifat ketabahan dan ketenangan di luar, tapi dia memendamkan perasaan. Biasalah sebagai seorang wanita kan, ada perasaan atau emosi seperti itu. Okey, jadi lukisan ni dia mengajar saya bahawa emosi ni tak semestinya ditunjukkan secara dramatik, atau kekuatan ni dia boleh menunjukkan melalui ketenangan dan kesabaran. Okey, jadi latar kabur ni dia mengingatkan saya bahawa setiap individu mempunyai dunia dalaman yang tersendiri. Jadi melalui karya ini, saya pun belajar untuk lebih menghargai peranan wanita dalam masyarakat, wanita di sekeliling, dan menyedari bahawa seni ni boleh menjadi medium memahami pengalaman hidup dan emosi manusia. Jadi bagi saya karya ni sangat cukup menarik untuk saya sebagai seorang wanita lah. Bila saya melihat ada figur wanita dalam karya Latif Muhyiddin ni lah, apa yang saya dapat simpulkan, karya Halimah ni bukan sekadar potret seorang wanita, tetapi simbol identiti, emosi dan perubahan sosial dalam masyarakat Malaysia pada awal tahun 1960-an sehingga kini. Okey, masih relevan kalau kita nak melihat wanita sekarang lah. Okey, jadi saya menggunakan pendekatan filmen ni untuk menganalisis atau mengekspresikan karya ini dengan sangat jelas. Jadi karya ini dapat difahami dari segi rupa, teknik, simbol dan nilai estetik. Jadi seni seperti ini dia menunjukkan bahawa lukisan bukan sahaja untuk dilihat, tetapi juga untuk dirasai dan difahami. Jadi sekian daripada saya. Jumpa lagi, bye-bye.